Okey, kalau korang tengok tangga ni, nampak ni. Macam-macam posisi boleh. Nak buat A boleh, buat M boleh, nak buat macam N boleh, macam ni boleh. Nak tegak macam ni boleh. Beli yang macam ni senang guys. Simpan satu kat rumah. Okey, ni dia punya tangga. Untuk dia punya material, kalau korang tengok kat sini, nampak material jenis aluminium tau. Yang ni dia jenis besi lah. Make sure bila korang beli kan, korang kena pasang dia punya kaki ni Korang keluarkan dulu dia punya rubber ni. Untuk kiri dengan kanan. So boleh masukkan dia ni. Masukkan dekat dia punya lubang ni So korang just screwkan untuk kiri dengan kanan dia. Okey, nampak aku dah pasang dua ni. Lepakkan dulu. Dia dah lock. Lock. Okey, dia akan jadi bentuk M. So korang boleh letak plywood kat sini, boleh berdiri macam ni pun dah kukuh guys. Nampak tu. Untuk nak buat bentuk A dekat sini dia ada lock dia tau. Just tekan satu, dah boleh tolak dia akan step satu. Tekan sekali lagi. Okey, dia akan jadi bentuk A Buat untuk kiri dan kanan. Step 2. Okey, yang ni dia akan jadi A guys. Nampak Lepas ni kalau korang beli yang single tu rugi guys. Yang ni beli boleh jadi single dengan yang bentuk A ni. Lepas tu untuk korang jadikan single okey, tolak dulu. Lepas tu kita bukakan. Okey. Dia akan jadi single nampak panjang pun panjang guys. Okey, untuk dia punya panjang ni 3.7 meter Memang panjang. Lepas tu nak lipat dia akan jadi sizing yang compact Kalau korang minat dengan tangga ni, boleh tekan link kat bawah.